Kalau korang tengok apa yang aku pegang ni, ada tulisan DJI So ini adalah DJI mic. DJI mic ni ada ke yang murah? Siapa kata DJI mic tak ada yang murah Okay. So dekat tangan aku ni yang aku pegang ada satu lagi mic. Kalau korang boleh tengok, tulisan belakang dia tulis DJI juga, tapi saiz dia sangat-sangat kecil, besar tapak tangan. Tapi mic ni lah antara mic DJI yang aku boleh kata antara mic yang murah. Okay. Harga dia bawah 1000 korang dah boleh dapat, dan mungkin bawah 500 pun korang dah boleh dapat kalau untuk yang single set, dalam 200 maybe. Okay. So ini adalah kualiti suara yang korang boleh dengar daripada mic DJI Mini ni. Okay, DJI mic Mini ni. Okay, so inilah kualiti suara dia yang aku gunakan direct terus ke Osmo Pocket 3. Okay, so macam inilah kualiti suara dia yang ada noise reduction. Okay, so macam inilah kualiti dia, dan kita balik semula ke kamera utama aku. Okay, so macam itulah kualiti suara dia untuk DJI mic Mini ni. Saiz dia sangat-sangat kecil, dan kalau aku gantung dekat baju pun macam tu je, saya dia tak nampak pun, daripada jauh tak nampak pun. Okay, so inilah dia mic DJI Mini. Siapa-siapa yang mencari mic nak yang murah, ini antara suggestion akulah. Dia murah dan lagi satu saiz dia sangat-sangat kecil. Okay, so nak dapatkan ni korang tengok dekat bawah.